Salam sejahtera, saya Dr. Linggesh dari Kolej Matrikulasi Perak. Hari ini kita akan meneruskan dengan teknik penilaian projek modal yang kedua, iaitu tempoh bayar balik terdiskaun yang dikenali sebagai TBBD. Fokus kita pada hari ini adalah untuk mengetahui cara mengira tempoh bayar balik terdiskaun bagi aliran tunai seragam dan tidak seragam. Selain itu, kita juga akan mempelajari cara untuk membuat keputusan berdasarkan teknik TBBD ini. Jom kita fahami teknik ini dengan lebih jelas. Hari ini kita akan fokuskan kepada teknik yang kedua, iaitu tempoh bayar balik terdiskaun yang dikenali sebagai TBBD. Apa itu TBBD? Merujuk kepada tempoh masa yang diperlukan untuk mengembalikan semula kos pelaburan melalui aliran tunai terdiskaun, di mana perbezaan antara TBB dan TBBD ialah dalam TBBD kita mengambil kira nilai masa wang. Ciri-ciri TBBD yang pertama, mengambil kira nilai masa wang. Yang kedua, fokus kepada kepantasan pulangan modal. Yang ketiga, semakin pendek tempoh, semakin baik pelaburan tersebut. Sebelum kita teruskan pengiraan, lebih baik kita kenali dua bentuk aliran tunai yang terdapat dalam belanjawan modal. Yang pertama ialah aliran tunai seragam dan aliran tunai tidak seragam. Apa itu aliran tunai seragam? Iaitu jumlah aliran tunai masuk adalah sama setiap tahun sepanjang tempoh projek. Contoh, projek menghasilkan RM10,000 setahun selama 5 tahun. Ini bermaksud daripada tahun pertama hingga tahun kelima, aliran tunai masuk projek ini adalah seragam, iaitu RM10,000. Manakala aliran tunai tidak seragam ialah aliran tunai masuk berubah-ubah setiap tahun. Contoh, tahun pertama RM8,000, tahun kedua RM12,000, tahun ketiga RM9,000 dan sebagainya. Ini menunjukkan aliran tunai setiap tahun berbeza-beza. Berikut adalah formula TBBD, di mana sekiranya pelajar perhatikan, formula bagi aliran tunai seragam dan aliran tunai tidak seragam memiliki formula yang sama, iaitu TBBD equals to tahun sebelum tambah dengan baki yang diperlukan dalam nilai kini terkumpul bahagi dengan nilai kini tahunan tahun selepas. Ini adalah maklumat yang sangat penting. Saya harap pelajar memberikan perhatian dan tumpuan. Di mana, seperti yang sedia maklum dalam bab 7, kita faham dalam present value terdapat nilai annuity dan nilai sekaligus. Sekiranya nilai adalah annuity, kita akan lihat pada jadual PVIFA. Manakala bagi amount berubah, kita akan lihat jadual PVIF. Tetapi perkara ini terkecuali kepada TBB terdiskaun, di mana bagi amount seragam dan amount tidak seragam, kedua-duanya kita akan lihat pada jadual amount berubah, iaitu PVIF. Seterusnya kita lihat bagaimana cara membuat keputusan bagi projek TBBD. Pertama sekali, kita bandingkan dengan jangka masa projek tersebut. Yang kedua, kita bandingkan dengan tempoh maksimum yang ditetapkan oleh pengurusan. Syarat penerimaan projek. Jika TBBD kurang daripada tempoh maksimum, projek tersebut boleh diterima. Manakala jika TBB lebih daripada tempoh maksimum yang ditetapkan, yang pastinya projek tersebut
akan ditolak. Jika terdapat beberapa projek, iaitu projek alternatif, maka kita akan pilih projek TBBB yang paling cepat. Berikut adalah latihan pengukuhan yang kita nak buat secara bersama-sama apabila kita menonton video YouTube saya. Okey, perkara pertama yang seperti saya telah memberitahu sebelum ini, kita harus mengenal pasti pengkelasan projek. Adakah ini projek bebas ataupun projek saling menyingkiri. Apabila anda membaca soalan ini, kita boleh tentukan bahawa dalam soalan ini tidak langsung menyatakan tentang pengkelasan projek. Maka pasti ini adalah projek saling menyingkiri. Perkara yang kedua yang kita perlu memberi perhatian adalah aliran tunai. So, kita boleh lihat dekat sini terdapat dua bentuk aliran tunai, iaitu mesin A aliran tunai seragam dan mesin B adalah aliran tunai tidak seragam. Maka pasti cara kita nak menyelesaikan ataupun mendapatkan jawapan juga berbeza untuk kedua-dua aliran tunai ini. Okey. Perkara yang ketiga adalah kita nak lihat modal awal ataupun pelaburan awal bagi mesin A iaitu 13,261 manakala mesin B adalah 10,500. Dan diberi juga maklumat iaitu kadar faedah pulangan minimum iaitu sebanyak 12%. Berdasarkan soalan yang diberi, kita harus mengira TBB terdiskaun bagi mesin A dan mesin B serta membuat keputusan yang terbaik. Saya harap pelajar masih ingat apa yang saya sebut sebelum ini, iaitu bagi aliran tunai seragam dan aliran tunai tidak seragam, kita akan melihat jadual faktor nilai masa wang PVIF sahaja. Di mana untuk melakukan pengiraan bagi mesin A, kita perlu menyediakan jadual yang melibatkan tahun, aliran tunai tahunan, faktor diskaun iaitu PVIF berdasarkan soalan 12%, maka PVIF 12%, nilai kini aliran tunai, seterusnya nilai kini terkumpul. So, kesemuanya akan ada 5 kolom di situ. Seterusnya, selepas kita membuat jadual, kita mengisi maklumat yang diperlukan iaitu tahun serta aliran tunai tahunan berdasarkan soalan. Seterusnya adalah kita lihat pada jadual faktor nilai masa wang PVIF 12% tahun pertama dan mengisi nilai berdasarkan jadual tersebut iaitu 0.8929. Bagi tahun kedua, PVIF 12% iaitu 0.7972 dan seterusnya. Berikut adalah hasil selepas kita mengisi berdasarkan jadual faktor nilai masa wang. Seterusnya, kita lihat cara nak dapatkan nilai kini aliran tunai. Bagaimana ya? Mudah sahaja. Iaitu nilai 4,000 iaitu aliran tunai tahun pertama darab dengan faktor diskaun iaitu PVIF 12%. Dengan perkataan mudah, 4,000 darab dengan 0.8929, maka nilai kini aliran tunai ialah 3,571.6. Kita akan ambil 2 decimal point bagi mendapatkan jawapan yang lebih tepat. Bagi tahun kedua, 4,000 darab dengan 0.7972. Maka kita akan dapat nilai kini aliran tunai ialah 3,188.8.
Berikut adalah hasil jawapan pengiraan nilai kini aliran tunai. Kita teruskan dengan nilai kini terkumpul. Sama seperti TBB, aliran tunai tidak seragam, kita akan ambil tahun pertama iaitu nilai kini aliran tunai tahun pertama akan menjadi nilai kini terkumpul bagi tahun pertama. Bagi nilai kini terkumpul tahun kedua, kita akan mencampurkan nilai kini terkumpul tahun pertama dengan nilai kini aliran tunai tahun kedua. Maka kita akan mendapat jawapan iaitu nilai kini terkumpul bagi tahun kedua adalah RM6,760.40. Nilai kini terkumpul bagi tahun ketiga pula adalah nilai kini terkumpul tahun kedua akan ditambah dengan nilai kini aliran tunai tahun ketiga. Maka nilai kini terkumpul bagi tahun ketiga ialah 9607.6. Berikut adalah nilai kini terkumpul sehingga tahun kelima. Selepas kita melaksanakan atau membuat jadual, kita melihat balik formula TBBD iaitu tahun sebelum tambah dengan baki yang diperlukan dalam nilai kini terkumpul bahagi dengan nilai kini tahun selepas. Langkah seterusnya, bagi mendapatkan baki yang diperlukan dalam nilai kini terkumpul, kita kena memperhatikan kos pelaburan awal iaitu bernilai 13,261. Berdasarkan jadual yang telah kita bina, kita kena lihat nilai itu berada di antara atau di mana. Berdasarkan jadual kita, didapati berada di antara tahun keempat dan kelima, iaitu 12,149.6 hingga atau antara 14,419.2. Maka, untuk mendapatkan baki yang diperlukan dalam nilai kini terkumpul, apa yang kita perlu lakukan adalah kos pelaburan awal iaitu 13,261 kena tolak dengan 12,149.6. Bagi mendapatkan nilai kini aliran tunai, kita akan merujuk pada tahun kelima, iaitu bernilai 2269.6. Seterusnya, bagi mengenal pasti tahun sebelum, merujuk kepada tahun keempat. Saya harap anda masih lagi ingat B-shape yang kita belajar semasa TBB amount tidak seragam. Bagi TBB-D juga bagi amount seragam dan tidak seragam, kita masih lagi mengaplikasikan kaedah B-shape. Tunggu apa lagi? Jom kita masukkan dalam formula. Tahun sebelum merujuk kepada 4, manakala baki yang diperlukan dalam nilai kini terkumpul, seperti yang saya katakan, pelaburan awal iaitu 13,261 tolak dengan nilai kini terkumpul tahun keempat iaitu 12,149.60 sen dan dibahagikan dengan nilai kini tahunan tahun selepas iaitu RM2,269.60. Maka jawapan dia adalah 4.49 tahun atau 4 tahun 6 bulan. Masih lagi ingat
Bagaimana cara nak menukarkan kepada bulan? Iaitu 0.49 darab dengan 12. Kenapa 12? Sebab 12 bulan. Maka kita akan dapat 6 bulan. Kirakan tempoh bayar balik terdiskaun mesin B. Mesin B merupakan aliran tunai tidak seragam. Tetapi ingat, bagi amaun seragam dan amaun tidak seragam, kita akan menggunakan kaedah pengiraan yang sama, terutamanya dalam melihat jadual faktor nilai masa wang. Jangan lupa, iaitu PVIF sahaja. Tak kisah itu adalah amaun seragam ataupun amaun tidak seragam. Bagi mengira TBB mesin B, pelajar harus membuat jadual sama seperti aliran tunai seragam yang melibatkan 5 kolom, iaitu tahun, aliran tunai tahunan, faktor diskaun, jangan lupa PVIF 12%, iaitu dalam soalan ini 12%, nilai kini aliran tunai dan nilai kini terkumpul. 5 jadual ini ataupun 5 kolom ini sangat penting bagi menjawab soalan TBB terdiskaun. Dan masukkan nilai tahun 1 hingga 5 dan hadiran tunai yang diberi berdasarkan soalan. Seterusnya, sama, iaitu kita tengok jadual faktor nilai masa wang PVIF 12% tahun pertama, iaitu 0.8929. Faktor diskaun bagi tahun kedua PVIF 12%, iaitu bersamaan 0.7972 dan seterusnya. Berikut adalah PVIF 12% sehingga tahun kelima. Bagi mendapatkan nilai kini aliran tunai, 5,000 darab dengan faktor diskaun tahun pertama, iaitu 0.8929. Dan jawapannya adalah 4464.5. Nilai kini aliran tunai bagi tahun kedua, 4,500 darab dengan PVIF 12% tahun kedua, iaitu 0.7972. Maka jawapannya adalah 3587.4 dan seterusnya. Berikut adalah nilai kini aliran tunai sehingga tahun kelima. Jom kita lihat bagaimana cara untuk mendapatkan nilai kini terkumpul. Bagi tahun pertama, seperti sedia maklum, kita akan ambil nilai kini aliran tunai tahun pertama, iaitu 4464.5. Bagi nilai kini terkumpul tahun kedua, kita akan ambil nilai kini terkumpul tahun pertama, iaitu 4464.5 tambah dengan nilai kini aliran tunai tahun kedua, iaitu 3587.4. Maka jawapan untuk nilai kini terkumpul bagi tahun kedua adalah 8051.9 dan seterusnya. Perkara yang sama juga kita buat untuk nilai kini aliran tunai terkumpul tahun ketiga, iaitu nilai kini terkumpul tahun kedua ditambah dengan nilai kini aliran tunai tahun ketiga. Jawapannya adalah RM10,827.92. Berikut adalah nilai kini terkumpul sehingga tahun kelima. Formula pengiraan TBB terdiskaun bagi mesin B sama seperti mesin A, iaitu aliran tunai seragam. Formulanya adalah tahun sebelum tambah baki yang diperlukan dalam nilai kini terkumpul
bahagi dengan nilai kini tahunan tahun selepas. Bagi mendapatkan baki yang diperlukan dalam nilai kini terkumpul, pelaburan awal iaitu 10,500 perlu ditolak dengan 8,051.9. Seterusnya, nilai kini tahunan tahun selepas, iaitu nilai kini aliran tunai tahun ketiga, iaitu 2776.02. Tahun sebelum merujuk kepada tahun yang kedua. Jangan lupa reshape sebelum memindahkan maklumat kepada formula. Berdasarkan jadual yang dibina dan reshape yang dibuat, maka kita dapat mengisi formula yang telah diberi, iaitu tahun sebelum merujuk kepada tahun yang kedua. Baki yang diperlukan dalam nilai kini terkumpul merujuk kepada pelaburan awal iaitu 10,500 ditolak dengan jumlah baki nilai kini terkumpul tahun kedua iaitu RM8,051.90 dan dibahagikan dengan nilai kini tahunan tahun selepas iaitu tahun ketiga yang bernilai RM2,776.02. Maka jawapannya adalah 2.88 tahun atau 2 tahun 11 bulan. Bagaimana dapat bulan? Jangan lupa 0.88 darab dengan 12. Tiba masanya kita melihat jawapan terakhir. Mesin A, TBB B-nya adalah 4.49 tahun atau 4 tahun 6 bulan. Manakala mesin B adalah TBB B-nya 2.88 tahun atau 2 tahun 11 bulan. Dan kini kita kena membuat keputusan. Berdasarkan soalan yang diberi, kita dapati kedua-dua mesin ini mempunyai anggaran jangka ayat selama 5 tahun. Dan ini adalah projek saling menyingkiri. Masih lagi ingat? Maka kita perlu membuat keputusan yang terbaik antara mesin A dan mesin B. Kita kena pilih satu yang terbaik yang memberikan pulangan modal lebih cepat. Keputusannya, mesin B dipilih kerana TBB B lebih cepat. Seterusnya, sebagai pengukuhan, kita belajar cara membuat keputusan bagi kedua-dua jenis pengkelasan projek, iaitu projek bebas dan projek saling menyingkiri. Cuba ingat kembali bagaimana cara untuk membuat keputusan TBB B sekiranya projek bebas. Seperti sedia maklum, sekiranya projek bebas, kita boleh memilih beberapa projek asalkan dia menepati syarat yang telah ditetapkan, seperti tempoh penerimaan minimum. Berdasarkan soalan ini, kita dapati TBB B bagi projek bebas adalah 3.5 tahun. Walaupun kita ada 3 projek di sini, tetapi kita hanya boleh memilih projek ketiga sahaja, iaitu 2.8 tahun kerana ia kurang daripada 3.5 tahun. Maka cara membuat keputusan adalah pilih projek 3 kerana TBB B lebih cepat dari tempoh penerimaan iaitu 3.5 tahun. Apa yang berlaku sekiranya projek saling menyingkiri? Jangan lupa, projek saling menyingkiri mesti memilih satu yang terbaik. Dalam kes ataupun contoh yang diberi ini, kita hanya boleh memilih projek 3 juga kerana itu adalah tempoh bayar balik terdiskaun yang lebih cepat. Kita teruskan dengan latihan pengukuhan. Latihan akan mengukuhkan memori anda. Apa yang saya akan lakukan di penghujung video ini, saya akan memberikan satu latihan belanjawan modal
melibatkan amaun seragam dan tidak seragam. Saya hendak anda mencuba dan komen jawapan anda di dalam chat box. Sekiranya ada sebarang masalah, boleh hubungi saya secara terus. Saya sedia membantu anda. Dalam video seterusnya, kita akan lihat teknik yang ketiga, iaitu nilai kini bersih. Adakah anda faham? Jangan lupa share, like, subscribe and comment.